Assalamualaikum dan salam madani. Saya Altamis. Saya Wafi. Saya Adini. Kami dari SK Jawi memperkenalkan inovasi Eko Moribat pellet ikan lestari. Tahukah anda, harga makanan ikan komersial boleh mencecah RM12 sekilogram? Mahalnya. Betul kawan-kawan. Banyak sisa makanan seperti kulit pisang, ampas kelapa dan sisa ikan dibuang begitu sahaja. Rugi kalau dibuang. Semuanya masih ada nutrien yang baik. Jadi persoalannya, bolehkah susu organik ini dijadikan pellet ikan? Lebih murah, lebih berkhasiat dan lebih mesra alam. Oleh itu, lahirnya Eko Moribat. Eko Moribat menggunakan 5 bahan organik seperti sisa ikan, daun moringa, kulit pisang, hampas kelapa dan tepung ubi kayu. Semua bahan ini dikeringkan, kemudian dikisar halus, dicampur menjadi dough dan dibentuk menjadi pellet kecil. Selepas itu, pellet disemur dengan larutan probiotik semula jadi untuk membantu kesihatan ikan. Menariknya, ia menggunakan sisa makanan terbuang. Kawan-kawan, ini ialah satu inovasi kita semula yang lestari. Tetapi persoalannya, adakah ia berkesan? Kami menjalankan eksperimen selama 4 minggu menggunakan ikan tilapia. Kami membahagikan ikan kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan diberi pellet komersial dan satu lagi diberi Eko Moribat. Hasilnya sangat mengagumkan. Ikan yang diberi Eko Moribat membesar lebih cepat, beratnya meningkat berbanding pellet komersial. Dan yang paling menarik, kosnya hanya RM2 sekilogram. Jauh lebih murah, bukan? Inovasi ini membantu peternak menjimatkan kos, mengurangkan sisa makanan dan menyokong aquakultur yang lebih lestari. Apa yang lebih menarik, produk ini telah dipatenkan dan dianalisis makmal. Sekian, terima kasih. Eko Moribat, pellet ikan lestari dari sisa alam menjadi berharga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di kawasan kolam peternakan ikan tilapia yang diusahakan oleh Encik Umar Azmi bin Arifin. Hari ini saya akan menunjukkan demonstrasi pemberian makanan kepada ikan-ikan tilapia di sini menggunakan produk kami sendiri iaitu Eko Moribat pellet ikan lestari yang diformulasi khas untuk pertumbuhan sihat dan mesra alam. Apa pendapat Encik Azmi tentang produk yang kami hasilkan iaitu Eko Moribat pellet ikan lestari ini? Pada pendapat saya, produk ini sangat menarik dan lain dari yang lain. Saya dapat menjimatkan duit membeli makanan ikan yang mahal di kedai. Inovasi ini sangat mesra alam dan sesuai untuk makanan ikan tilapia yang saya bela di kolam saya ini. Terima kasih Encik Azmi.